Dia dengar dia punya sharing sangat inspiring. Okay. Pegang ke tu je? Hai, selamat pagi. Selamat pagi Kaida. Selamat pagi Dr. Ju. Ya. Nak tanya soalan apa Okay. Okay. Okay, ni YBE. YBE. Okay. Cerita background dulu lah. Cerita background dulu. Background. Okay. Hai, saya Helena. First time masuk kita dapat qualified untuk DCA dan kita okay. Background dia. Dulu saya cleaner sebelum full time BE dan masa untuk ambil keputusan full BE tu pun kita baru je habis buat untuk board dari camp KBE kita tu tahun lepas. Tahun lepas. Ya, belum balik lagi 24 jam terus kita set. Masa last year you rank apa? Last year. Masa BE camp last year lah. Masa BE camp saya baru ambassador. So this year Maksudnya dalam masa setahun. This year dah jadi DCA. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bulan lepas bulan 11. Bulan 11. Bulan 11. Ya. Okay. Jadi maknanya a few months after BE camp sajalah you jadi Ya. DCA. Masya Allah. Cepatnya. selalu kan orang selalu cakap dia tak ada background yang hebat, dia tak boleh nak buat. So macam mana you boleh buat? Okay, mula-mulanya tentang produk lah. Sebab kita tengok produk BE ni dapat buka mata orang lain. Kenapa? Kita sendiri pun tak nak perjuangkan. Sebab masa tu keluarga kita memang macam-macam masalah kesihatan. Termasuk saya sendiri. Dan apabila seorang demi seorang, kita sekeluarga telah disembuhkan oleh, bukan kita nak overclaim lah, tapi memang nampak apa yang perjalanan produk tu dekat keluarga kita. Sampai bapa saya pun dah tak ada gout lagi yang teruk, sampai terhencur-hencur. Adik saya yang kena minor stroke tu dah boleh, tak ada lagi dekat kerusi roda, tak ada lagi bedridden. Dalam masa 3 bulan dah boleh naik gerai jauh sana yang 100 tangga tu. Dan suami saya eczema 2 tahun lebih yang teruk sangat lah. Macam kena yang jagung kita lepas kering tu kan, dia akan ada yang jenis serbuk tu. Macam tu sampai dia kering. Tapi semua gara-gara syuruto. Syuruto ni Eczema ya? Ya, eczema yang teruk. Okay. Lepas tu saya tengok peluang lah. Yang kedua tu peluang sebab saya seorang cleaner. Mengapa tidak saya teruskan melalui platform BE ni, saya ubah nasib. Saya percaya kalau orang lain di luar sana, kalau Dr. Ju juga boleh berhenti, kenapa saya tidak? Kan? Lepas tu saya memberansangkan diri lah. Memberansangkan diri, saya dorong diri sendiri. Sebab masa tu suami pun tak support sangat. Sebab dia pun belum buka minda lagi, mindset dia belum terbuka. Saya buat seorang-seorang, saya yakin saya boleh. Sebab saya betul-betul nak ubah sendiri nasib tu. Sebab sebelum ni kita buat macam-macam kerja. Kita jual kerepek, bangun awal pagi, buat nasi lemak, kita buat manik, berdiri lama sampai kita buat sarang burung walik tu, kita cabut bulu dia. Sampai kita buat pagi ni pagi esok hantar balik, satu malam tu kita buat semalam kita buat. Untuk gara-gara nak cari income lebih. Pun ada. So maksudnya kita nak ubah nasib diri sendiri tu, BE ni senang je. Bukan yang susah macam kita buat kerepek, nak beli minyak lagi, minyak mahal, nak cari lagi kat mana. Keropok pisang je mana lagi mahal. Buat BE ni awak sharing je. Just sharing je. Kita ikhlaskan. Jadi you yakin lah platform BE ni boleh ubah kehidupan. Betul-betul ubah kehidupan. Sebab saya dah nampak, saya dah buktikan saya diri sendiri, saya boleh buat, mengapa awak tidak? Jadi orang di luar sana yang masih ragu-ragu dengan peluang BE, you kena datang event kan, kena jumpa ni kan, kena interview sendiri. Okay. Terima kasih Keda. Dia people dia result. Awak buat, awak dapat. Okay, thank you. Thank you.